Alhamdulillah, maka dengan ni siap dah lah cucuk jagung. My style. So, cucuk jagung ni dia akan ada versi pedah-pedah. Makan dengan sos cak jagung weh. Bila kita pepok tu rasa bawang manis-manis. Kita punya jagung tu puk-pak meletup dalam mulut tu. Benda ni mudah saja. Yang penting rasa dia mantap. Okay. Hai, Assalamualaikum. Bersama Nana, Farina. Masak apa? Saya nak buat apa pula? Okay, Nana nak buat simple-simple je lah. Orang kata apa? Untuk makan petang-petang ko. Kan malam-malam tu. Okay, Nana nak buat apa? Cok jagung. Nana nak buat cok jagung. My style. Okay, so simple sahaja. Bahan pun mudah. Orang kata apa? Yang penting jimat dan petang. Okay, so jom kita pergi tengok bahan apa je nak guna tu. Hak mudah sangat tu. Okay, jom kita pergi tengok. Ayo. Zatara. Okay, ni bahan-bahan dia. So, Nana pakai udang kering yang Nana rendam. Supaya dia tak ada rasa masing-masing lah. Kalau kata hampa pakai udang fresh lagi bagus lah. So, udang. Lepas tu kita pakai cabai. Cabai besar boleh. Cabai kering pun boleh. Okay, kalau nak pedas-pedas sikit. Cabai ni lagi padu lah pedas dia. Okay, lepas tu jagung. Okay, jagung agak lah. Kalau kata apa nak buat sekilo tepung tu. Lah lagi banyak. Bagi orang kata pepok tu berasa lah jagung. So, pakailah bawang besar. Hirai-hirai sikit. Lepas tu setengah ni Nana nak rimbuk dia. Rimbuk sekali dengan ni. Dengan cabai, dengan udang. Lepas tu telur. Garam dengan bahan perisau sekali lagi lah. Yang ni saja bahan-bahan dia. Lepas tu lagu mana nak bancuh dia? Jom. Benda mudah ni. Tak suruh sembang banyak. Suruh semak. Lagi kita pergi buat. Okay? Ayo. Alright. So first ni kita tumbuk dulu kita punya udang tu. Okay. Kalau kata pakai udang fresh pun ya. Tumbuk sayang. Sebab kita nak perisau dia tu. Kita tak mau rasa seketil-seketil udang tu. Kita bila tumbuk tu dia akan jadi perisau. Lagu tu. So kita nak memperisaukan di dalam kita punya tepung lah. Okay. Tumbuk. Lepas tu bubuh lah kita punya cabai. Lepas tu kita tumbuk kita punya bawang. Lagu tu saja. Mudah ke dok? Mudah sangat-sangat. Kira orang kata apa? Malam-malam tu lapang tak tahu nak buat apa. Nak kunyah-kunyah kau kan. Buatlah cok jagung. Lagu tu. Kan sedap lah mengunyah dia. Boleh menyicah dengan sos lagi. Gitu. Rimbuk cabai pula. Rimbuk sampai terang mana. Sampai dia pecah-pecah halus sikit lah. Lagu tu kan. Kalau besar-besar lagu ni apa nak pepok lagu mana kan. Kita nak perisau pedas tu. Sebab tu lah kita tumbuk. Kita nak rasa pedas-pedas dia tu. Nice. Lagi tu. Nampak? Macam tu. So tumbuk. Kalau kata hampa pakai cabai besar pun boleh. Tak ada masalah. Pakai cabai besar pun tak apa. Macam Nano ni cerita dia. Nano tak ada cabai besar. Jadi tinggal cabai kering saja. Boleh. Kan? Takkan nak buat cabai Melaka pula no. Okay, so boleh je lah. Buatlah lagu mana kan. Tekak kita yang nak telan. So rimbuk je. Okay, so Alhamdulillah dah siap rimbuk. Dia jadi lagu ni kan. Sekali dengan bawang tu. Okay, letaklah dalam jagung tu. Kita nak bancuh sekali lagi sekali dengan tepung dia kan. So, bubuh je semua. Lepas tu sekali lagi bubuhlah bawang semua dalam tu. Siap-siap kita nak gui-gui dia. Okay, lepas tu kita akan letak tepung. Macam tu je. Alright, so jom kita bancuh dia. Okay, so bubuh je bawang. Gui-gui lagu ni. Nampak? Lepas tu kita bubuhlah tepung pula dalam ni. Macam tu je apa. Senang kan? Nampak? Okay, so kita kacau dulu bagi dia rata sekali lagi kita nak buat masuk tepung. Kita nak buat masuk telur dengan perisau lah, garam macam tu. Okay, so jom kita bubuh bahan perisau. Okay, so letak telur. Okay, lepas tu Nana nak bubuh ni pula lah. Kita punya tepung. Jom, tepung gandum masukkan bahan perisau sikit. Bu garam kan. Sekali lagi bila kita dah bu tepung kan, rasalah balik. Kalau macam kurang tu tambahlah balik. So Nana akan perisaukan dia dengan garam. Lepas tu Nana akan bubuh ni sikit lah. Black pepper. Macam tu. Bu black pepper sikit. Lepas tu kalau kata hampa nak ada white pepper kan, boleh bu white pepper sikit. Sedap weh. Okay. So jom. Jangan banyak sangat lah. Saya pedah hak kan. Okay. So dah cukup. Nana nak buat tepung pula lah. So masukkan tepung gandum. Agak-agak je lah weh. Takat mana hampa nak makan kan. Lepas tu guikan dia. Gui dia. Lepas tu bubuhlah ayak. Ayak Nana akan pakai ayak sejuk. Hampa pakai ayak sejuk weh. Sebab ayak sejuk kan akan buat cucuk kita tu dia lembut berpanjangan lah. Macam tu. Okay, so jom kita bubuh ayak sejuk pula. Okay, so letak ayak sejuk pula kan. Kacau lah dia. Sampailah dia orang kata apa. Janganlah terlalu cayak. Janganlah pekat sangat. Lagu tu. Okay, kacau-kacau dulu kan. Apa yang tak cukup rasa macam ayak tak cukup, tambahlah ayak. Kan, kalau tak cukup tepung, tambahlah tepung. Tak? Lagu tu kan. Bagi bahan penuh-penuh macam ni barulah sedap ampun. So, kalau rasa macam bahan banyak sangat kan, tambahlah tepung sikit. Dia lagu tu je. Main lagu tu je. Okay, so kacaukan dia. Alhamdulillah siap dah lah bancuhan cucuk jagung style Nana. Okay, so nampak tak siap dah lah. Bancuh lah terang-terang macam ni. Nampak tak? Jangan pekat sangat dan cayak sangat. Barulah cucuk kita tu orang kata apa. Asal lagi lembut-lembut lagi tu. Nampak tak? So yang penting pakai yang air lah. Yang sejuk tu. Okay, so siap dah. Lah ni boleh lah pi goreng saja. Tak ada apa dah. Mudah sangat dah. Okay, so jom kita pi gorengkan dia. Ayo.
Okey, so bolehlah orang kata apa, gelentir-gelentir cucuk tu, goreng lah dia. Kan nak buat bentuk lagu mana pun tak apa lah. Yang penting dia masuk dalam perut sekejap lagi. Okey, rasa dia serupa tu sahaja. Kan, so jemput dia apa nak buat besar ringan pun boleh. Apa nak jemput dia comel-comel pun boleh. Ikutlah orang kata kan. Setengah orang dia suka buat bentuk bagi besar-besar. Kan, setengah orang dia suka buat bagi kecil-kecil comel-comel, terpulang. Okey, so goreng je dia. Sekejap lagi boleh dah angkat. Makanlah cicah dengan sos. Alhamdulillah, makan dengan ni siap dah lah cucuk jagung. My style kan. So, cucuk jagung ni dia akan ada versi pedah-pedah. Okey, dengan rasa tumbukan orang kata udang tu kan. So, dengan dia punya orang kata apa dekat luar rangut-rangut, dalam lembut-lembut. So, je kita rasa. Lagu mana rasa dia? Okey, jom. Mana nak rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tu. Koyak lah isi dia lagu tu. Allah, nampak tak tu? Bismillah. So, dia kena makan dengan apa? Apa kena makan dengan sos cak jagung weh. Cicah lagu ni. Lepas tu rasa bismillah. Lagu mana rasa dia? Ya weh, dia punya rangut dekat luar tu kan. Kan. Dengan orang kata apa? Dalaman dia tu kan. Dia punya tepung tu lembut. Sebab tu Nana kata letak air sejuk. Sebab apa? Sebab cucuk tu dia akan lembut toing-toing lagu ni. Dekat luar dia akan rangut-rangut. Dalam dia akan toing-toing-toing. Dengan bahan yang penuh kan. Bila kita pepok tu rasa bawang manis-manis. Rasa orang kata apa? Kita punya jagung tu pupuk dan meletup dalam mulut tu. Sebab apa? Sebab bahan dia cukup penuh. Lagu tu. So apa? Try lah no. Sebab apa? Sebab benda ni mudah saja. Yang penting rasa dia mantap. Okay. So try lah no. Okay, macam biasalah. Jangan lupa subscribe, save, like and share. Dan kawan-kawan adik-beradik orang kampung, lagu mana nak buat cok jagung, my style. Okay, so hampa kena try. Sebab apa? InsyaAllah rasa dia memang mantap. Okay, so kita akan jumpa lagi nak masak apa pula? Masak apa? Kita akan jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum.